sebelum ni? Jawabnya tidak wajib. Sunat dibasuh dengan air biasa sahaja. Malaikat memang tempat letak khinzir. Nampak? Masa kita beli tu memang ada stiker tu. Pada babi pun situ. Nah, memang tempat letak khinzir. Wajib kena sama. Kalau khawatir tak wajib. Nampak? Dia gitu. Saya ada hutang dengan ayah saya. Saya bayar hutang tu seorang. Tapi bila sempat saya bayar semua hutang, ayah saya telah mati. Bila tiba masa bagi harta saka, saya tak dapat bahagian saya sepenuhnya. Kerana sebahagian daripada bahagian saya itu akan ditolak kerana hutang itu. Apakah hukumnya? Hutang saya yang tertunggak itu? Jawabnya, kita hutang dengan ayah kita RM1,000. Kita baru bayar 500. Dah nak bayar 500 lagi, ayah kita mati. Hutang itu tidak hangus. Wajib kita bayar. Faham tak? Walaupun ayah kita mati dah. Bayar kepada apa? Bayar kepada waris. Maksudnya masukkan duit 500 tu ke dalam harta pesaka. Tak ada mampu bagi saka, lepas tu cabut hak 500 tu daripada hak kita dapat. Tu dah. Apabila mati anak Adam 3 perkara yang mendapat batu, antaranya anak soleh. Jika anak tersebut tak dibela, boleh pahala juga ke Ustaz? Kita tak bela anak tu, tapi anak tu soleh. Tak kira bela dah bela. Nabi kata awaladin salihin yad'ulah. Bukan anak soleh je, anak soleh yang berdoa. Anak kita tak bela, orang lain bela. Kakak kita bela, dia ambil cek dia tak ada beranak. Dia anak soleh dan dia berdoa juga untuk ibu bapa, kita dapat atas. Walaupun dia anggap kakak kita tu lah mak dia, tapi bila dia kata Allah maghfirli wa liwalidayya, kena ke kita atas sebagai ibu bapa. Walaupun kita pisah dengan dia masih kecil, itu baru beranak. Faham ni? Jadi bukan anak soleh. Anak soleh yang berdoa. Anak soleh dah dia tak jadi apa? Anak soleh yang berdoa, yang buat kebajikan. Astro banyak rancangan unsur maksiat yang melanggan. Boleh saham juga ke? Tak dapat saham. Kalau ada benda maksiat, kita jangan tengok benda maksiat. Dia sama dengan internet. Internet ni dah ada benda lain lah. Orang Yahudi dah lah. Dah boleh tak kita masuk internet? Boleh juga, kerana kita nak ambil benda yang baik di dalamnya. Dah tu kira kongsi saham? Tak berkongsi. Ini telah dipatuh oleh ulama mutaakhir. Gelas ni bubuh air arak, air minum jadi haram. Botol arak basuh, bubuh air sejuk, minum jadi halal. Nampak lagi? Gelas molek beli Mekah isi kasbut. Ayolah, buat dalam gelas. Gelas dah. Bukan ni kemaman Mekah. Tak? Minum haram. Ambil gelas Cina, nak gambar naga, kepala naga. Nampak? Cekik bawah. Pak Cina minum arak tu. Jadi faham tak? Tapi bersih, minum air sejuk, halal. Halal tak minum? Faham situ dah. Dia ada benda hak, maknanya semua haram belaka. Ada benda yang kita boleh ambil manfaat daripadanya. Kalau tidak, tak boleh guna internet. Dan ramai mana ulama-ulama mereka mengajar dalam internet. Ustaz boleh solat jamak kosong, apa ustaz tak buat? Pulak dah tanya. Gitu tanya tu. Dia kata kita mari jawab pulak jamak kosong. Kat mana orang? Ingat jamak. Dah habis dah insya-Allah. Berapa minit ni? 10 minit ni. Baik. Kopiah saya jatuh atas tai cicak kering. Bila saya angkat kopiah itu, tak ada pun kesan tai cicak melekat pada kopiah. Perlu tak saya basuh kopiah itu? Sunat saja, tak wajib. Saya sering diganggu dengan lintasan yang syirik bila saya tasyahud dalam tahiyat. Batal tak solat saya, sedangkan hati saya setia mentauhidkan Allah, tapi lintasan tetap bermain hingga saya selesai bersalam. Macam mana nak buat? Tolong saya. Saya tak rela mensyirikkan Allah. Kadang-kadang bila selesai solat, ada bisikan pula mengatakan solat saya tidak sah. Tolong saya ustaz. Ustaz mesti tolong saya. Siang pula tengok. Memang tak boleh tolong tak mau dah tolong. Tolong tak mau dah. Jadi syaitan ini dia berjanji depan Allah, dan Allah beri dia keizinan nak menyesatkan kita.
Sama ada dalam semayang, luar semayang, dalam tidur, bangun tidur. Siapa kita keluar baru dah habis cerita. Beranak tu dia jamah pada dalam suruh nangis selok nak kacau anak dia. Kita ayuh dalam buah dia jelek tonyek pas selok budak-budak. Nah, hijau dia pasal sakit hati sangat ni, toknya kita Nabi Adam alaihi salam dendam ke anak cucu. Jadi dalam semayang dia akan marilah. Daklah dua ke mana-mana, Muhammad pelawak, Tuhan tu kedua Tuhan. Macam-macam lah benda syirik. Jawabnya, jangan kita sanggup sudah. Itu semua adalah pahala daripada Allah. Mujahadah, kita berlawan dengan syaitan di dalam semayang untuk menggoda kita dapat pahala. Jangan kata sudah kata aku benar dah syaitan nak menyesatkan aku. Lawan boleh pahala.